Okey guys, sekarang kita berada di Melaka nak iftar kat sini. Nanti kita tour dalam ni. Alright. Assalamualaikum. Welcome to Saflin SS Bilong. Ini kita berada di Astana Putih Garden Wedding Masjid Tanah Melaka. Okey. Nanti kita tour dalam ni Okey guys, harga untuk dewasa 39.70 sen. Harga kanak-kanak 6 tahun hingga 11 tahun 24.70 sen. Okey guys. Ruang solat lelaki ada kat Astana Kampung Stay Belakang ni ada parking kereta lagi. Okey. Sebelah sini ada tandas dan surau perempuan. Okey. Depan ni pun ada parking lagi. Tempat parking kereta memang banyak, luas. Okey. Okey guys, datang kat sini tak perlu risau. Meja memang banyak. Diorang kata boleh muat nak dekat 60 orang. Okey. Kat sini dia buka pukul 6 petang hingga pukul 9 malam. Tarikh untuk iftar kat sini 4 Mac hingga 28 Mac okey. Sini dia buat secara buffet. Tak kisahlah korang nak makanlah sampai konyang, sampai melotot pun boleh lah. Berbagai jenis makanan ada kat sini Dah dekat 15 gerai. Okey. Astana Putih Garden ni berkonsepkan cita rasa kampung. Okey. Macam-macam jenis makanan kampung, lauk pauk ada. Kat sini dia pakai nasi putih ada, nasi Arab ada, lauk pauk kampung ada, lepas tu ada kerabu. Macam-macam ni kerabu kan. Lepas tu dia ada macam goreng, mi goreng, nasi goreng pun ada. Tu ada roti john, ada pasta, lepas tu ada mi kari, mi sup, lepas tu sembok pun ada. Lepas tu yang penting kambing bakar pun ada guys. Okey. Yang penting tu kambing bakar tu kejar lu. Okey, yang penting korang jangan tak habis jangan membazir. Alright. Kat sini santai-santai je. Tengok tengah bakar kambing bakar. Nampak menarik kan kambing bakar tu kan. Dia siap dengan sos lada hitam. Alright. Lepas dah konyang tu dah boleh lah makan kuih muih macam-macam jenis kuih muih ada kan tradisionalnya. Okey. Ni hasil sauk pono pinggan macam-macam jenis ada ada udang lah, ada kambing bakar, peti kambing bakar, lepas tu ada telur, kerabu semua. Tu ada kuih dah ikut kemampuan makan jangan membazir. Tu macam ada kau datanglah sini tengok macam mana. Kau layan dulu tour ni. Maaf ya video kurang kualiti kau tengok je lah. Dia makan dulu. Nanti kita sambung boleh.
Okey guys, ni dia punya list dia punya list makanan dan dia punya nombor telefon ada kat situ. Boleh booking alright. Untuk budak-budak aiskrim pun ada ABC pun ada tadi. Alright. Okey. Okey guys, sampai sini video kali ini. Okey, maaf kita orang sekarang busy bekerja. Alright. Okey. Jumpa lagi next video guys. Assalamualaikum. Selamat berpuasa guys.